kena qada balik ataupun terus boleh terima solat. Okey, kalau kita tangan sebelah kiri kena simen, kena balut, kepala kena barut ke apa semua, dan tak boleh nak berwuduk. Sedangkan bila kita nak sembahyang berhadas, kita wuduk. Allah sebut dalam Quran, fagsilu wujuhakum, basuh muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai lebih daripada siku, wamsahu bi ru'usikum, dia sapu air atas kepala kamu, akhir kali wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu sampai lebih buku lali. Wajib kita buat. Tiba-tiba tangan kiri ada simen, maka kita nak, dia pun sembahyang tak sempat, tak sempurna, dia wuduk, adakah kena qada balik? Jawab dia, kalau kita bersuci itu sempurna, maka tak kena qada. Makna betul. Kalau kita bersuci itu tidak betul, kena qada. Baik, bagaimanakah bersuci yang betul bagi orang yang ada simen tangan sebelah kiri dia tadi macam contoh? Jawabnya begini, yang betulnya begini. Mula-mula ambil wuduk, basuh muka dengan niat. Lepas tu basuh tangan yang sebelah kanan tidak ada simen. Sampai sebelah kiri nak basuh tak boleh. Wajib tayamum. Tu yang betul. Dia tayamum. Tepuk tangan ke tapu muka, tepuk tangan, sapu tangan kanan dan atas balutan dia tadi. Okey, lepas tu dah tayamum, sambung wuduk, sapu air kepala, telinga dan kaki. Jadi betul. Bila betul, tidak perlu qada lagi. Ada pun sampai masa tangan simen kita tak tayamum, kita tinggalkan begitu saja, terus sambung sapu kepala, itu wuduk yang tidak betul. Bila tidak betul, wajib kena buat semula. Ada faham? Cuma gini, kalau kita ada apa-apa balutan, mula-mula tu wajib kena buka dulu. Kalau tak boleh buka, baru dimaafkan guna tayamum. Asal tak boleh tayamum. Bila boleh tayamum? Tak boleh buka tampalan, tak boleh buka plaster. Selagi boleh buka, wajib buka. Ni, kepala kita ni ada 5 jahitan di dahi. Bini baling dengan pelayar. Tengok tak ada nak delete selfie dengan janda mana dan telefon. Hari itu biasa delete semua gambar sebelum naik dalam rumah. Hari itu lupa nak delete. Kita masuk pergi mandi, bini cek telefon, alamak. Kita keluar bila kelapuk cuti. 5 jahitan. Okey, ada plasta di dahi. Faham lagi masalah contoh? Maka sampai basuh muka nak wuduk, wajib buka. Bukan senang-senang tayamum, wajib buka. Faham? Kerana apa? Fagsilu wujuhakum, basuh air muka kamu. Siapa suruh buka? Siapa suruh tak buka? Kena buka. Jelas? Melainkan kalau kita buka mudarat, baru dia maafkan. Itu nombor 2. Nombor 1, wajib buka dulu. Bila tak boleh buka, tak mengapa. Bila dimaafkan, tak payah buka. Bila boleh kita tayamum, ganti tempat yang tak ada plaster. Kalau buka berbahaya mudarat. Kalau buka bertambah lagi sakit. Kalau buka lambat baik. Kalau buka parutnya huduh. Kalau buka keluar otak. Kalau buka keluar darah. Kalau buka hancur kepala. Barulah haram buka. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan sengaja merosakkan badan kamu. Bila dah tak boleh buka, baru tayamum. Jelas. Sebab ramai orang benda boleh buka, tak buka. Dia pun ambil wuduk, tidak sah. Boleh buka, wajib buka. Plasta ada sikit je, tak buka. Dia pun ambil tayamum pun tak sah, wajib buka. Yang kata tak payah buka, buka berdarah, buka sakit, buka lambat baik, buka tetah jahit, buka keluar tanah, buka keluar macam-macam. Ya tak? Alhamdulillah. Adik, Pak Genet, nak orang nak main mana pula? betul. Bukan orang nak dengar kita ketimbang betul. Okey. Masalah. Nama saya Putera Luqman Hakim. Saya nak beri soalan. Zaman sekarang kan ada banyak jenis kubur kan. Ada kubur tradisional, ada kubur tingkat 1, tingkat 2. Kubur tradisional? Kubur ke apa ni? Kubur ke bo? Jenis kubur. Ada kubur yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kubur orang mati? Saya ingat bo tak ni, bak memanah. Kubur ke bo? Kubur. Tapi kalau lebih bagus, kubur jenis apa dalam Islam yang bagus? Soalan dia? Soalan dia, kubur apa yang dalam Islam bagus untuk guna? Kubur yang macam mana ni? Banyak sangat ni. Jenis apa kubur? Yang awak faham kubur tu apa jenis? Kubur jenis apa yang yang Islam, yang dalam Islam bagus? Okey. Kalau soalan itu